What's up guys, so hari ni kita nak buat sambal hijau bilis yang dia makan dengan telur dadah goreng crispy ni. Jom kita start. Okay, first kita gorengkan ikan bilis sampai dia garing, lepas tu bawa keluar. Okay, next kita gorengkan dalam 12 biji lada hijau yang besar, and then tambahkan 10 biji cili padi hijau, 1 biji bawang merah, 1 biji tomato hijau. Kalau tak jumpa tomato hijau, tomato merah pun boleh, cuma dia tak hijau sangat lah. Lepas tu kita goreng semua ni sampai dia layu. Lepas tu bolehlah tumbuk dalam lesung. Tumbuk pakai je lesung kat dapur sampai dia lumat macam ni. Habis hancur bawang, cili apa semua, and then kita boleh goreng balik. So bila nak goreng balik ni, kita tambahkan pula 3 helai daun limau purut, and then untuk seasoning kita akan gunakan Ajinomoto. So Ajinomoto ni kita tak pakai banyak, dalam setengah sudu teaspoon sahaja. Lepas tu kita boleh campurkan dengan 1/3 tablespoon garam. Garam ni pun aku dah kurangkan sebab Ajinomoto akan naikkan rasa umami dalam makanan, and the same time kita kurangkan dia punya sodium. So ini kita kurangkan garam tu, so kita dah kurangkan dalam 23% sodium macam tu lah. Lepas tu kita masukkan ikan bilis yang dah digoreng tadi, kacang-kacang, siaplah kita punya sambal. Okey, untuk telur dadah pula simple je, korang goreng dalam minyak panas, bagi dia gebu cantik macam ni, barulah kita flip, bagi dia crispy kat atas tapi dalam tu lembut lagi. Lepas tu kita bolehlah hidang kat atas pinggan. So cara nak makan senang je, ambil nasi putih, dan kita letakkan telur dadah yang dah goreng crispy tu, and letakkan kita punya sambal hijau. Sambal hijau ni boleh tahan banyak juga portion yang dapat sebenarnya. Boleh makan untuk sahur, boleh nak guna untuk buka puasa pun boleh juga. Lepas tu korang letakkan kicap manis ke atas. Lepas tu kau bolehlah makan. Yang ni tak payah ada ikan, tak payah ada ayam, makan dengan telur macam ni pun bagi aku dah cukup selera dah. Korang cubitkan telur tu, gaulkan dengan sambal dengan kicap tu, lepas tu boleh ngap makan panas-panas. Memang tambah nasi 2 pinggan. Yang ni nak buat sahur boleh, nak buat berbuka pun boleh. Aku rasa sepinggan nasi pun tak cukup. Korang boleh try masak nanti kat rumah, okay? Selamat mencuba.